24th SEA Games Malaysia. Kami menyaksikan penyerahan rasmi antara SEA Games Federation Sukan SEA dari tuan rumah Thailand kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu Malaysia, dengan Tan Sri Datuk Seri Dr. Muhammad Nurza Zakaria, Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan Naib Presiden Majlis Olimpik Asia untuk Asia Tenggara, Zona Asia Tenggara, menerima bendera menandakan dengan rasminya tuan rumah bagi Sukan SEA yang ke-34 akan berlangsungkan di negara kita. Satu mandat yang cukup besar diserahkan kepada kita, dan termasuklah di sini Dr. Muhammad Taufik bin Juari, usia 29 tahun, Menteri Belia dan Sukan yang baru untuk kita dengan tugasan pertamanya bersama bendera Sukan SEA ya, untuk dibawa pulang ke Malaysia sebagai tuan rumah untuk semasa yang seterusnya pada tahun 2027 nanti, 2 tahun dari sekarang.